Apakah hukum juru mandi mayat menetapkan harga? Nak suruh mandi mayat upah dia 50 riyal? Boleh. Hukumnya boleh. Kita nak suruh gali mayat kubur ni, rupang kita meninggal semalam, suami kita meninggal semalam. Kata tukang gali kubur boleh 200 riyal. Kita pun setuju bayar 200, wajib bayar. Faham lagi? Hukumnya harus. Dah kata fardu kifayah, yang fardu kifayah, bukan tukang mandi. Mana kalau orang Sungai Udang ni keluarga dia berlaku kematian, keluarga dia fardu kifayah. Tiba-tiba pergi panggil orang sungai Buaya, tak ada kena-kena, suruh mandi, dia minta upah, kena upah. Patutnya kalau mati ayah, siapa gali kubur? Anak dah anak tak boleh gali lah ke? Upah orang Bukit Laut, orang Madu mari 4 orang, kena upah 200 ya. Faham lagi? Dia kata free dulu anak beranak orang. Anak beranak belaka tukar buat, dah ayah bayar dah. Tahu tak? Ni mu dah buat, anak tak bercara, pok tak bercara, adik-adik tak bercara. Nak tengok saja. Lepas tu nak suruh orang lain, nak suruh percuma. Banyak cantik. Jadi kalau orang sedekah percuma, alhamdulillah. Kalau dia kata kena upah, wajib mu dengan bayar. Cuma upah itu mesti dibincangkan sebelum buat kerja. Faham lagi? Sebab tu tidak salah membuat satu pihak yang menguruskan kematian. Tidak salah. Yang salahnya ialah pihak ini menetapkan orang kampung tak boleh cara, mesti dia kena urus. Jadi kena bayar semua ke dia. Itu salah. Dia buat satu syarikat menguruskan kematian. Tak mandi kapal, tanah, gali apa semua. Untuk siapa? Untuk orang yang tak ada orang boleh minta tolong. Orang tak ada waris. Senang upah dia. Harus. Yang tak boleh bila dia buat syarikat menguruskan kematian, dia tak benar orang kampung buat sendiri. Kena buat melalui dia belaka. Itu haram. Jelas lagi ya? Pasal banyak nak bodoh dia ni. Kena bayar dulu free. Apa kena bayar? Dulu free. Tu. Dulu siapa? Siapa mandi? Anak si mati mandi. Ni tak ada kena-mena. Mu mati Sungai Udang ni. Orang pakar mari mandi. Nampak? Poh dia mari jauh-jauh. Dah kata free dulu. Ayah mati anak mandi, anak mati ayah mandi. Pok dara mati, anak dara gali liang. Baru tahu. Kanda papang tinggi bawah rumah dah. Cuma tukar gaji sikit jadi kanda. Dan ni gaji kanda beli pakar tu. Kena bayar 400 ya. Mengat tukar kanda buat mana ni? Boleh kanda. Pakai keting gitu, tubik kanda. Ting, tubik 3 uti. Ting, 4 uti gitu. Mampukah bayar hutang bayar kayu tak habis hutang? Tahu tak? Kena faham situ. Asal dalam rumah kita tu fardu kifayah. Patut jakit untuk satu kampung, fardu kifayah. Kampung lain tidak fardu kifayah. Faham? Soalan seterusnya.